Assalamualaikum, selamat morning. Kita baru lepas hantar balik sekolah. Hari pertama sekolah selepas raya. Selamat Hari Raya semua. Aduh, aku kan perang hari ni dengan si Malik tu. Ya Allah. Pagi bangun okey. Dia bangun memang tak ada masalah. Mami kejut dia memang dia tak ada masalah, kata tak. Tapi masalahnya bermula bila nak mandi. Air panas tak boleh, air sejuk tak boleh. Dia kena betul-betul setting tengah-tengah. Pagi tadi terpanas. Bila dah terpanas tu, kau tahulah dia punya menangis tu. Sampai aku dah lepas subuh tak habis dia menangis lagi. Memanglah mak kau gila lah pagi tadi. Mengamuk lah mak kau. Itu ti. Penat cakap dengan si Malik tu. Itu ti. Yang ini pula Itu ti. cerita dia. Setiap kali lepas hantar abang dia, dia akan pindah kat depan. Dia akan duduk kat depan. Lepas tu dia akan meluahkan perasaan dia pasal abang dia. Dia akan luahkan. Macam hari tu dia kata, Mi jangan cakap dengan Alik kalau Abi tengok YouTube, nanti Alik marah. Okey lah. Sebab sementara tunggu abang dia balik, memang Mami akan bagi dia phone lah kan. Kadang Mami tertidur, dia yang berjaga kejut Mami. Lepas tu Itu ti. bukan YouTube lah. Lepas tu hari ni dia cerita, bestnya Alik sekolah, Abi boleh main mainan dia. Budak ni yang terpaling suka sekali. Apa lagi nak cerita? Kita back kepada rutin yang biasa. Sepanjang-panjang bulan Ramadan tu, Mami tak buat video tau. Aku makan hati je kat dalam jantung ni, makan aja. Dia kan rasa macam tak boleh balik kampung. Itu memang membuat-buat lah. Hari raya pertama kau tahu cerita dia. Mami kau dengar tak habis daripada sebelum tu pengumuman raya tu, mak kau dah berjejak air mata. Terasalah sedihnya sebab yelah raya tak ada abang. Mak seorang, kenangkan mak tu, ya Allah. Memang berjejak air mata. Pagi raya lagilah membawa sampai lah ke petang raya. Pagi raya aku menangis. Lepas tu sebab memang Mami seorang kat rumah dengan orang. Lepas tu ayah memang kerja. Tengah hari Mami tidur, bangun petang tu pun aku sambung lagi nangis. Halai. Rasa satu hari tu bengkak lah mata. Nak telefon mak tu memang tak boleh. Sangat tak boleh. Malam tu ke bila baru Mami telefon. Sedih lah. And cerita yang paling kelakar, satu hari tu Mami tak pakai baju raya. Mami memang tak pakai kan. Anak pun memang tak pakai baju raya. Sekejap, alamak, lighting pula kacau. Sekejap. Okay. Lighting lagi lah kau. Aku malas nak edit benda ni. Okay dah. Sini, gelap sikit. Mami tak pakai baju raya. Anak-anak pun tak tahu tau hari raya. Sebab Mami tak boleh dengar takbir tu kat TV tu. Tak boleh. Lepas tu diorang macam biasa je lah bangun. So macam biasa kan. Sekali tu bila dah petang tu, Mami tunjuk gambar kakak dia pakai baju raya. Mi, dah raya ke Mi? Kenapa diorang raya dulu Mi? Mami pakaikan diorang baju raya lepas maghrib. Sebab ayah balik malam tu kan. Ayah balik kejap. So pakaikan dia baju raya bukan lepas maghrib lah. Lepas maghrib tu
tak pakai lagi. Tak pakai spender dengan pampers saja dulu. Mai pakaikan diorang baju masa ayah kata ayah dah sampai checkpoint malam tu. Okay, baru pakaikan dia baju Melayu. Excitednya diorang ni pakai baju Melayu kau tahu. Lepas tu mami pun siap-siap lah, hanya untuk bergambar saja. Adalah dalam berapa minit Berapa minit kita pakai baju raya? Tak sampai setengah jam lah. Lepas tu ayah kata dah buka, dah panas. So baju raya tu masih baru lagi. Peringatan lah untuk mami. Tahun depan kita tak payah pakai baju raya. Kita pakai pun sekejap. Tapi tak tahulah, kalau raya tu ayah cuti memang okey je. Cumanya kalau ayah tu tak cuti, memang kita macam tak beraya lah. Kalau raya kat kampung, oh memanglah, memang busy. Mami kau time raya buat apa kau tahu? Mami YouTube pula. Main MP lah. Mami memang main money pocket tu aja. Dekat trade tu mami memang kejar duit raya kat situ je. And raya mami tak dapat banyak. Mami tak dapat banyak lah. Adalah dalam seminggu ni adalah dalam 700 saja kot. Cuma yang bestnya masa puasa. Masa puasa mami untuk Ramadan tu mami dapat dalam 3,700 something. 2,700 something kot. 2,000. Tak sampai target 3,000. Ya, 2,700 something. Hampir 3K. Sebab mami target tahun ni boleh dapat lah 3K. Sebab masa tahun lepas main waktu raya je dekat Facebook tu boleh dapat dalam 1,000 juga. Tapi tak sampai 2,000, 1,000 lebih rasanya. Itu mami main 2 account. Yang tahun ni boleh dapat sampai hampir 3,000 tu. Itu 4 account. Okay. Total tu dia tak campur lah yang kita dah campak balik untuk sedekah ke apa ke, itu tak kira. Yang itu yang mami boleh kira sebab satu amount tu masuk memang ada. And then yang mami belanja dekat TikTok. Dan duit tu dah bagi duit raya semua. Yang itu memang kita boleh kira balik kan. Duit raya tu memang dapat dia duit MP tu. So baki dia mami keluarkan dekat Singapore. Transfer, jadikan dia duit Singapore. Supaya yang itu tak tukar lah. Yang itu kita takkan convert ke ni duit MP. Lepas ni mami kumpul 100 keluarkan dekat Suraya, keluarkan dekat Singapore. Sebab kalau dia jadi duit Malaysia, kau tahu lah mak kau ni belanja macam mana. Ya Allah, kau punya. And then lepas raya boleh lah, adalah dalam 700 tu. Yang tu memang habis juga belanja. Habis berbelanja. Jangan tanya apa Jangan tanya beli apa, buat apa, macam-macam tujuannya. So itu saja cerita sekembalinya mood mami okey untuk buat video.
Apa lagi Apa-apa lagi, itu video nantilah. So masih lagi sempat Mami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025. Dan juga Mami dengan rendah hati bersedia salah. Mami dengan rendah hatinya ingin memohon maaf zahir dan batin, minta halal makan dan minum atau apa-apa sajalah. Kepada semua yang tengok YouTube Mami, maaf kalau ada yang terasa terkasar gurau, apa-apa je lah. Mami betul-betul minta maaf. Mungkin selepas kemaafan ini akan adanya lagi salah dan silap. Kita jumpa untuk kemaafan di akan datang. So, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Lanjut view. Dari sekolah balik sampai ke sini aku baru habis videonya.